Mandi wajib macam mana? Tengok. Dia tak tahu mandi wajib. Abang tu suruh mari tak? Suruh mari dengar. Ni orang ngajar, dia kata tunggang agama. Alah bodoh sungguh. Orang ngajar hukum hakam, dia duduk tengok drama di rumah. Daripada muda sampai ketua nak mampu, duduk tengok kehiburan. Betul tak? Orang ngajar sifat 20 tak pergi dengar, orang ngajar fiqh tak pergi dengar, orang betul tajwid Quran pun tak pergi belajar. Duduk tengok hiburan tu, kena tipu dari muda sampai ketua. Lepas tu masuk dalam kubur, tak ada amal. Drama tu daripada dulu sampai sekarang hak tula. Mainang belaka. Acu hero nak kena cekek di atur kopek, bersambung malam esok. Sambung malam esok. Baru heroin nak kena tikam dia orang jahat, bersambung minggu depan pula dah, minggu depan pula sambung. Kita tunggu juga, duk tengok. Duk tengok ke orang nyanyi, tengok ke orang joget, tengok cerita drama, bukan marah drama, tapi habis gitu masa kita. Nah, orang lain cerdik, kita bodoh. Orang lain pandai baca Quran, kita macam anjing lekat tulang. Umur 74 dah. Wai magedu. Magedu tok, magedu. Faham? Soalan seterusnya.